Malaysia dengan rasminya diisytihar menang dalam kes Sulu. Okey guys, sini ada berita terbaru dan berita tergempar lah, yang mana dilaporkan bahawa Malaysia selepas bertahun-tahun layan tuntutan pelik 14.9 bilion US dollar yang datang daripada waris Kesultanan Sulu, dan siap ada legitimation funder luar yang memang mengharapkan payout yang besar. Akan tetapi baru-baru ni keputusan Mahkamah Paris terus menutup pintu tuntutan tu. Dan bukan itu sahaja, mereka juga mengarahkan supaya membayar kos guaman hampir 1 juta ringgit kepada Malaysia, dan ini memang satu kes yang win bagi Malaysia lah. Korang tahu tak apa yang membuatkan kes ni panjang? Sebab arbitrator asal iaitu Gonzalo Stampa, yang sebenarnya Mamat ni tak ada authority pun, akan tetapi dia tetap meneruskan proceeding sampai keluarkan award dekat Perancis. Sementara tu dua mahkamah Perancis sebelum ni pun dah kata lah yang award tu dia tak valid lah, dan keputusan terbaru daripada Court of Appeal pula terus scrap semuanya. So maksudnya dekat sini seluruh tuntutan Sulu tu memang tidak sah daripada awal lah, dan Malaysia pun tegas mengatakan ini bukan sekadar kes undang-undang, akan tetapi cubaan extortion untuk ambil duit dan juga aset negara. Dengan kemenangan yang terbaru ni, Malaysia boleh tarik nafas yang lega sikit lah, sebab resiko dekat sini kita ada resiko aset nasional negara kita ni kemungkinan dirampas dekat luar negara. Akan tetapi dengan kemenangan ni, dia memberikan nafas lega pada Malaysia lah. Tapi kerajaan juga tetap kata kalau pihak Sulu hendak mencuba apa-apa lagi dekat mana-mana mahkamah sekalipun, Malaysia akan ready untuk fight. Jadi keseluruhannya dekat sini apa yang saya nampak, ini bukan sahaja kemenangan undang-undang, akan tetapi dia adalah mesej keras bahawa Malaysia tidak akan tunduk kepada mana-mana tuntutan yang tak berasas, yang cubalah sengaja nak menjadikan kita ni cash cow antarabangsa.